Okay, Assalamualaikum guys. Hari ni cikgu nak buat satu video tentang bab 1 index form 3. So, jom kita start. Okay, bab 1 ni kita kena ingat kalau kita nampak darab, dia akan jadi tambah. Kalau kita nampak bahagi, dia akan jadi tolak. Kalau kita nampak kurungan, dia akan jadi darab. Ini hanya apply kalau asasnya sama. Okay, kalau asas sama baru boleh guna benda ni. Apa maksud asas sama? Contoh, M kuasa 5 darab M kuasa 2. Nampak tak asas dia sama M dengan M, baru boleh jadi darab tu tukar jadi tambah. So, dapatlah M kuasa 7. Macam tu. Okay. So, cikgu nak bagi beberapa contoh related dengan hukum indeks ni. Okay, yang pertama, kita tengok contoh 0.2 kuasa 3 darab 0.2 kuasa negatif 1. So, kita tahu, okay, asas dia sama, dia mesti tambah sebab dia darab kan. 3 tambah negatif 1. So, kita pun tekan kalkulator, 3 tambah negatif 1 tu dapat jawapan 2. So, itu jawapan kita. Kalau soalan bagi kurungan, jawapan pun mesti dalam kurungan. Okey, kemudian kita tengok pula. Kalau next, 3M kuasa 2 darab 2M kuasa 3. So, apa yang akan berlaku adalah 3 darab 2, kita akan dapat 6. Darab macam biasa sebab dia bukan nombor indeks. Dia tak ada kuasa pun. So, M yang indeks. M kuasa 2, darab jadi tambah M kuasa 3. So, akan dapat jawapan 6. M kuasa 5. Macam tu, okey? Okey, kita tengok seterusnya. Kalau dia bagi macam ni, M kuasa 3 darab M kuasa 2 darab N darab M kuasa 4 contohnya. So, macam mana kita nak buat? Kita kena susun kawan duduk sebelah kawan. Maksudnya M duduk sebelah M, N duduk sebelah N. So, dia akan jadi M kuasa 3 campur 4 darab N kuasa 2. Okey, kalau yang dia tak ada tulis apa-apa kuasa ni, nampak tak? Tak ada apa-apa kuasa, nilai dia adalah 1. So, kuasa 1. So, M kuasa 7, N kuasa 3. Siap. Okey. So, contoh berikutnya, cikgu akan tukar pen warna purple pula. Okay, contoh berikutnya, let's say kita ambil bahagi pula. Okey, bahagi sama je. 8 kuasa 9 bahagi 8 kuasa 3 akan dapat 8. 9 tolak 3. Sebab bahagi akan jadi tolak. So, dapat macam tu. Okey, kalau macam ni, 30M5N3 bahagi 6MN. Macam mana kita nak buat? Ini bukan nombor indeks. So, 30 bahagi 6 macam biasa, tekan kalkulator dapat 5. M 5 tolak 1. N 3 tolak 1. So, kita akan dapat jawapan 5, M 4, N 2. Okay? So, faham sebab apa? M ni bila dia tak ada kuasa, dia kuasa 1. N ni pun tak ada kuasa, bermaksud dia kuasa 1. Dia tak tulis kuasa tu kan? Okay. Kemudian, kita akan pergi pada contoh berikutnya. 2 kuasa 3 kurungan, luar dia 4. So, maksudnya kita tahu kurungan maksudnya darab kan. So, 2, 3 kali 4. Jawapan dia 2 kuasa 12. Ini simple. Okay, last one. Okay, untuk pendarapan ni, kita tengok let's say dia bagi 6 kuasa 5 darab 4 kuasa 2 kuasa 3. Nampak tak? So, semua yang dekat dalam ni, kejap lagi kita kena darab dengan 3 lah maksudnya. 6, 5 darab 3 kali 4, 2 kali 3 kuasa dia. Kena darab dengan 3. So, 6 kuasa 15 kali 4 kuasa 6. Senang ke susah? Senang je kan? Okay, lepas tu kita tengok pula last. Tadi dah last pula. 2M5 per 3N6 kuasa 3. Okay. So, macam ni kita nak jawab soalan ni? Tadi dah last lah. Ni last pula. Okay, ni janji ni last. So, dia adalah 2 kuasa 1 sebenarnya. Betul tak? Nampak yang kurungan. Sebab kita nampak kurungan dah. 2 kuasa 1 kita kali 3. Kemudian, M 5 kali 3 per dengan 3 ni kan kuasa 1. 1 kali 3. N 6 kali 3. So, dia akan dapat 2 kuasa 3 M kuasa 15 per 3 kuasa 3 N kuasa 18. Okey, 2 kuasa 3 ni kita akan dapat jawapan 8. M 15 per 3 kuasa 3 dapat 27. N 18. Macam tu. Dan siap. Last one. Last two, bukan last one, last two Okey, let's say dia bagi M kuasa 2 per 3. Jangan lupa, macam mana kita nak tukarkan dalam bentuk punca kuasa? Okay, nampak tak? M kuasa 2. So, kita tulis M kuasa 2 per 3 tu akan jadi punca kuasa 3. Macam tu. Okay, contoh lah. M kuasa, M lah tukar lah. Okay. Dia gurau pula. Okay, let's say X kuasa 3 per 4. So, kita tahu X tu kuasa 3 dan kemudian per tu akan jadi punca kuasa 4. Begitu. Faham? Boleh? Okay. So, cikgu rasa tu je untuk index number. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and share. Subscribe juga. Bye.